Vlog. Ha? Vlog. Okey, assalamualaikum dah abang semua. So ni first video dengan Osmo DJI Osmo 360. So aku pakai dia punya resolution 6K 60 frame per second. So yang ni dia punya view lah, angle. So hari ni kita nak try balik kerja. Nak balik kerja. So nak pergi ambil anak balik sekolah. Jadi kita nak try first ride kita dengan DJI Osmo 360. So yang ni first video, first footage dia. Kau gelap. Jom nak tengok dia punya background macam mana, dia punya lighting macam mana, depan belakang semua setting default. Kemudian mic lah, nak try mic sekali. So mic yang duk dengar sekarang ni adalah daripada DJI Osmo 360 ni. Bukannya additional mic, bukannya mic daripada tambahan lah yang kita attach. Dan ni memang mic daripada kamera Osmo 360 ni. So cuaca macam nak hujan, lama tak hujan, panas, so macam nak hujan. So yang ni environment buat kerja saya lah. Okay. So kita nak try balik kerja, kita nak try. Kemudian untuk audio nak tengok noise. Kan bila naik motor ni kan ada angin kat depan kan, ada orang kata apa, bunyi lah, bunyi angin. So nak tengok dia boleh potong angin tu tak. Dia dah potong angin tau. Okay. Sekejap kita akan masuk highway. Tengoklah resolution dia macam mana. Selain daripada tu, kita nak tengok dia punya stability sekali lah. Dia punya sensor dah boleh detect apa, okey tak untuk stability. Dia stable dah gambar dah. Sebab motor saya ni bergerak sikit, vibrate. Vlog. Ha? Vlog.